Raya Haji ni ada function ke sebenarnya? Sebab jujur, dia tak ada best macam Raya Aidilfitri kan. Dah lah tak ada lagu raya, tak ada baju selondon, tak ada mercun. Tapi kenapa kita kena sambut? Okey, aku faham. Kita sambut sebab peristiwa Nabi Ibrahim yang sanggup korbankan anak dia, Nabi Ismail, sebab perintah Allah. Tapi tu lah, itu perspektif yang selalu orang cakap. Tapi kita jarang sangat cakap pasal Siti Hajar, ibu Nabi Ismail, yang sanggup lepaskan anak kandung dia untuk dikorbankan. Weh, kau bayangkan, kau sendiri kandungkan anak tu, kau jaga, kau sayang, tiba-tiba Allah suruh lepaskan, and kau kena reda. Kita selalu cakap pasal pengorbanan, tapi bagi aku, Raya Haji ni ajar kita satu benda yang lagi dalam, which is hakikat bahawa kita terlalu terikat dengan benda yang kita sayang. Kadang-kadang kita rasa semua ni milik kita. Keluarga, pasangan, harta, pangkat, kesihatan, semua kita nak kalau boleh stay. Tapi sebenarnya semua tu pinjaman je, and Allah boleh ambil bila-bila masa. Soalan dia sekarang, kalau Allah minta kau lepaskan apa yang kau paling sayang, kau sanggup tak? Cuba komen sikit.